Tips mendekati Al-Quran 101. Jadi ada orang kata nak baca Quran ni kena berilmu dulu. Tak semestinya. Untuk orang yang betul-betul zero pun, kalau dia buka Quran, menghayati dengan Al-Quran tersebut pun boleh tersentuh jiwa dia. Ambil contoh, orang Muslim baru kenal Islam, pertama kali pegang Quran, sampai kat satu ayat random dia buka, tiba-tiba dapat hidayah kat situ. Apatah lagi kita ni yang Muslim, Quran tu memang khas untuk kita. Bahkan untuk seluruh alam lah. Tak apa, bermula dengan apa yang ada. Cerita saya sendiri, saya bukannya daripada pondok, daripada mahat, daripada sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan. Tapi saya ada rasa nak masuk bidang diploma Quran dan Qiraat. Kerana saya rasa buku Quran ini adalah kitab agung kita. Yang paling tinggi, melangkaui semua buku-buku yang lain dalam dunia ni. Jadi sebab tu saya rasa nak mengagungkan Quran tu, saya kena masuk bidang sekian-sekian. Untuk mempelajari lebih lagi. Jadi untuk orang yang betul-betul zero, ada banyak lagi cara lain, bukan sekadar ambil diploma di universiti sahaja. First kali pergi ke Al-Quran yang dah berhabuk tu, itulah langkah yang pertama. Buka Quran tu, kita bacalah ayat mana-mana pun, insya-Allah ada hidayah Allah dalam tu. Quran nak baca, nak khatam dalam sebulan, tapi boleh ke aku buat? Jadi sebab tu penting untuk kita test starting daripada Rejab ni. Ada ulama dia 6 bulan sebelum Ramadan dah prepare dah. Tapi tak apa, bulan Rejab ni ambil peluang kemuliaan bulan haram ni, kita azam powerkan lagi ilmu kita tentang Al-Quran. Baca Quran banyak, baca tafsir dia, baca terjemahan dia, fahami, hayati Al-Quran. Okey sahabat-sahabat, kalau rasa video saya bermanfaat, apa lagi? Butang ada kat sebelah je. Like dan share. Saya Muallim Modern Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa.